Hebatlah kita. Kejohanan minggu depan ni, kita mesti menang. Ya, kita kena tunjukkan kebolehan kita. Dengan latihan macam ni, kita pasti boleh. Semua dah bersedia? Kita akan buat yang terbaik. Ingat, yang penting adalah bermain dengan adil dan sebagai satu pasukan. Aku dengar pasukan sekolah jiran hebat-hebat tu. Jadi kita kena bersedia. Tak apa, kita boleh buat. Yang penting kita bersatu. Aku dengar kan, dia latih bercakap dengan seseorang tentang pertolongan untuk menang. Aku rasa tak sedap hati lah. Apa maksudnya pertolongan? Mungkin rasuah itu tidak boleh. Kita kena buat sesuatu. Guru besar, kami dengar sesuatu tentang rasuah dalam perlawanan bola sepak. Kami tak boleh biarkan ini berlaku. Terima kasih kerana memberitahu saya. Ini perkara serius. Saya akan siasat dan pastikan perlawanan berlangsung dengan adil. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Syafiq, Khairul Qayyum dan Nuruddin kerana menjadi contoh integriti. Pertandingan ini adalah tentang kejujuran dan kerja keras. Rasuah adalah musuh keadilan. Kita mesti menolak rasuah dalam apa jua bentuk. Mari kita teruskan usaha untuk memastikan pertandingan dan kehidupan kita adil. Kita mesti katakan tidak kepada rasuah. Kita mesti selalu jujur dan adil. Dengan kejujuran, kita pasti berjaya.